Pilih lah tu. Dah pilih dah. Isteri pilih? Sendiri tak pandai pilih? Tak pandai pilih. Cantik ni. Cantik lah. Cik boleh. Tak dulu. Yang manis lagi. Macam ni. Kalau Melayu macam ni lah. Kecil. Ni Melayu, kacang Melayu. Ada Melayu. Ini pun kacang Melayu dia. Kalau Cina lain. Dia besar kan. Besar Dia ni mungkin Cina ni. Carrot. Okay. Dik, bila open house nak buat? Saya tak buat lagi. Kenapa tak buat? Sebab dia Barang mahal. Barang mahal ke? Ya. Dia tak ada lah. Duit tak ada. Meniaga tak ada duit eh. Habis. Aduh. Tak untung kan meniaga dia? Yang belum untung habis. Untuk modal ke? Untung dah habis. Dah habis? Ke ada simpan perempuan? Ya. Alamak. Habislah. Lagi? Sukan main apa? Badminton? Tak. Bola? Dulu Street soccer? badminton. Badminton? Badminton tak banyak pakai duit. Kalau main golf banyak pakai duit. Sekarang meniaga slow ke? Slow Alamak, kesian penjaja. Letih angkat barang lah Betul. Oh. 20. Perlu yang ni datang tadi pukul berapa? Belum subuh. Sebelum subuh? Sebelum subuh pukul 5. Balik nanti pukul berapa sampai rumah pukul 2? 12. Lepas tu meniaga lagi? Ya. Di mana pula lepas tu? TTDI. TTDI. TTDI? Ya. Itu pasar apa nama? Oh, pasar malam start pukul apa? Pukul 4. Pukul 4 sampai pukul 10 malam. Oh. Maknanya berapa jam 16 jam. Satu hari 16 jam, 20 jam Lepas tu traffic jam lagi ya. Kaya je Macam nak kaya tu ni. Macam mana nak kaya? Ya. Saya sampai 16 atau 20 jam je. 16 jam. Saya nak kaya. Nak kaya. Kalau penuh tak lepas ni. RM3. RM3, RM5. Lepas tu dia buat video. Video dia dulu dia tak jadi cameraman. Lepas tu tak jadi. Video tapi tak dapat je Dulu edit. Boleh tak ada habis. Minggu depan ada. Minggu depan ada. Kakak ni nak hari ni. Minggu depan. Habis. Mana goreng dah orang. Dulu editor majalah puan. Majalah apa? Majalah Bandaraya. Mana tak buat? Lepas tu ni Dah freelance ada lah. pencen. Ni freelance lah. Mana becek dah. Dah pencen. Tak ada buat apa lah. Kau buat Untuk short-short je. suka-suka je lah. Suka-suka melancong bawa ni. Oh, Pergi I see. backpackers. Oh, I see. Pergi Selalu Europe. travel ke? Travel. Kau ni dah pergi banyak-banyak tempat ke dah? Eropah, Uzbekistan, China. Ni nak pergi China bulan 5 ni. Dekat Xinjiang. Oh, I see. Indonesia. Ni yang ni? I mean yang macam Turki apa semua tak pergi? Dah pergi lah. Dah pergi. Balkan itu mula-mula dulu. Istanbul apa semua sekali. Itu 15 tahun dulu. Dubai apa semua. Now because sekarang ni kena pergilah because dia punya dulu lain, sekarang dah lain kan? Ya. You have to go. Ya, yang tu jembatan dia melengkung tu kan. Yes. Puan dah sampai dah Oh, saya banyak tempat dah. Saya travel. baguslah. Saya banyak travel because follow my husband kan. Dekat mana yang seronok pergi? Oh, Boleh katakan semua pergi lah. husband kerja luar negara Selalu travel. Selalu travel. Yes.
RM2 ke? Bawang tu RM2. Dapat bawang. Oh, ya bawang makan dengan tu Ji dengan madu Untuk ubat batuk ubat apa? Batuk Ha. Oh, bawang lah dik. Pakcik nak bawang lah. Campur madu. Bawang apa? Bawang putih. Bawang putih makan dengan madu. Dengan madu kan. Untuk ubat apa? Dapat batuk. Ubat batuk kan. Berapa ringgit? RM2 dah lah. Ubat batuk. Dia kata kena bakar. Makan salai dulu. Rendam dengan madu. Lepas tu bubuk gendam rendam kan. Biar je. Nak makan kita ambil. Satu malam. Salah letak ais je. Biar je. Oh, dalam peti ais. Ha. Kalau kopi, campur madu, letak dalam bekas, campur madu biar je. Oh, okey tuan-tuan, RM2, RM2 harga. RM2. Ini berapa ringgit? RM3. Kalau makcik pergi melancong, dia melancong tak dapat. Ke mana? Dia tak dapat pergi melancong ni. Yelah, muda lagi. Oh. Muda dia melancong Ya betul. Masa kaki. Dah tua kaki, masalah kaki lah. Kaki. Melancong lepas ni. You menega di Balkan dulu. Balkan. Umrah. Oh, belum pergi lagi Umrah lagi teruk pada haji Orang ramai sangat. Yalah, benda tu senang. Kan ada ini low dia. Yalah. Dia kan. Orang lambat. Oh. Ji, Haji melancong mana selalu? Ya? Melancong ke mana selalu? Saya tak melancong, tak ada duit nak melancong mana. Dia tadi apa? Bukan isteri ya tadi? Saya Dia kata melancong. sembang dia. Duduk mana Ji? Okey. Habis kita tengok bumbu. Banyak-banyak tempat dekat you pula dia apa? Dia nak bagi pahala tu. Nak bagi rezeki. Dia orang kata dapat rezeki.